Hai semua, selamat datang. Okey, hari ni kan kita nak cerita satu benda yang sebenarnya berlaku dalam mulut kita sendiri. Ini dia kisah pasal 2 set gigi yang kita semua akan dapat sepanjang hidup. Pernah tak anda terfikir, kenapa kita dapat 2 set gigi? Kenapa tak terus je dapat yang kekal? Kenapa mesti ada satu set yang akan tanggal dulu? Jom, kita sama-sama siasat misteri ni. Okey, jom kita mula. Anggap je cerita kita ni ada 2 watak utama. Yang pertama, si comel yang kita panggil gigi susu, dan yang kedua, penggantinya yang lebih sasa, iaitu gigi kekal. Sekarang cuba tengok ni. Kita ada dua-dua set gigi, sebelah menyebelah. Nampak macam sama je kan, sekali imbas. Tapi, cuba perhati betul-betul. Yang kekal tu nampak lebih besar, lebih padat. Mestilah sebab ia kena muat dalam rahang kita yang dah besar dan kena kerja kuat seumur hidup. Jom kita tengok apa lagi beza dia. Okey, jom kita mulakan dengan set yang pertama, gigi susu. Ingat tak masa kita baby? Inilah wira-wira kecil yang pertama kali tolong kita belajar macam mana nak kunyah makanan. Orang panggil dia gigi susu dan nama pun sementara kan. Dia memang direka khas untuk rahang kita yang kecil masa tu. Fungsi utama dia sebenarnya macam penjaga tempat. Dia booking ruang tu siap-siap untuk gigi kekal yang bakal datang. Walaupun sekejap je dia ada, peranan dia tu penting sangat. Jadi ada berapa banyak? Jumlahnya cuma 20 batang. 20 je. Memang ngam-ngam untuk rahang yang kecil masa tu. Okey, dari 20 batang tu, pecahnya macam ni. Kita ada 8 gigi kacip kat depan, tahu kan, yang untuk potong makanan tu. Lepas tu ada 4 gigi taring yang tajam sikit dan 8 gigi geraham kat belakang untuk lumatkan semua makanan. Baiklah, cukuplah pasal gigi susu. Sekarang, kita kenalkan pula pasukan kedua. Pasukan yang akan ambil alih tugas untuk, yang ni untuk jangka masa yang sangat-sangat panjang. Inilah dia, gigi kekal kita. Inilah dia, set gigi dewasa kita. Nama pun kekal kan? Memang dia direka untuk kekal dengan kita seumur hidup. Dia lebih besar, lebih kuat, lebih lasak. Yelah, nak kena hadap macam-macam makanan orang dewasa dan nak kena penuhkan rahang kita yang dah jauh lebih besar. Jadi berapa banyak pula yang ni? Set gigi kekal yang lengkap ada 32 batang. Wah, itu kan 12 batang lebih banyak dari gigi susu. Banyak tu bezanya, kan? Cuba tengok pecahan dia. Gigi kacip dengan taring, bilangannya sama je macam gigi susu. 8 dengan 4. Tapi, yang paling ketara, cuba tengok gigi geraham. Dia melonjak dari 8, terus jadi 20. Sebab itulah kita boleh kunyah macam-macam bila dah besar. Okey, jom kita letak dua-dua ni sebelah menyebelah. Kita bandingkan terus, senang nampak apa beza utama dia. Tengok jadual ni. Senang faham. Dari segi saiz dan kekuatan, memang gigi kekal menang. Tapi bukan tu je, lapisan enamel dan dentin dia, itu macam perisai gigi kita tau. Jauh lebih tebal. Logiklah kan? Sebab dia kena bertahan untuk seumur hidup. Tapi kan, ada satu benda yang menarik. Walaupun banyak beza, rupa-rupanya jenis gigi dia sama. Dua-dua set ada gigi kacip, ada taring, ada geraham. Boleh kata blueprint dia samalah. Cuma saiz dan jumlah je lain. So, macam mana semua ni berlaku? Ikut turutan umur kita. Jom kita tengok timeline dia. Perjalanan senyuman kita ni bermula awal tau, masa umur lebih kurang 6 bulan. Masa itulah gigi susu pertama mula keluar. Bila cecah umur 3 tahun, selalunya set 20 batang gigi susu tu dah lengkap. Lepas tu, bila umur kita dalam 6 tahun, masa inilah episod gigi goyang bermula. Gigi kekal mula keluar dan proses ni berterusan sampailah kita umur lebih kurang 21 tahun bila set lengkap 32 batang tu dah sempurna. Jadi, apa poin paling penting dari semua ni? Macam ni, lepas je gigi susu kita yang terakhir tu tanggal, gigi kekal yang tumbuh tu, itulah dia. Set yang terakhir. Tak ada dah set ketiga, tak ada butang ulang balik. Inilah satu-satunya set gigi dewasa semula jadi yang kita akan ada seumur hidup. Dan ini membawa kita kepada satu soalan yang sangat-sangat penting. Kita cuma dapat satu set kekal ni, satu peluang je. Jadi, macam mana agaknya kita nak jaga harta kita yang satu ni? Sebab menjaganya bukan lagi pilihan, tapi satu kewajipan. Cuba anda fikirkan.